Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih wa ibnus sabili. Yang ke 8 lah. Daripada bahagian mereka yang boleh makan zakat. Yang ke-9, yang ke-8 wa ibnus sabil, anak jalan. Gapo huwa ibnu sabil itu kena kepada musafirun, orang musafir, bukan orang mukim, bukan orang mustatin, tak lah. Orang musafir, orang jalan. Lagi pula mujtazun, yang lalu jalan. Orang musafir yang lalu jalan, satu makna. Orang musafir yang mujtazun, yang lalu jalan lah ia musafir lah. Bi baladiz zakat, kok negeri ada zakat. Dia orang cemai tu, lalu negeri kita, lalu masuk ke kampung kita. Betulnya kampung kita ni ada orang boleh keluar zakat. Ketika tu dia mau tulis ke zakat. Orang musafir yang lalu jalan lah ia, kok negeri, kok kampung ada zakat. Tu maksud dengan ibnu sabil. Au munsyi'u safarin mubahin minha. Atah pada kata dia kata maktufun ala mujtazun. Atau satu makna lagi, ibnu sabil kena kepada orang musafir yang munsyi'u safarin mubahin minha. Orang musafir, orang yang munsyi'u safar, yang menimbul, yang mengada, yang berlaku pun tak apa. Yang menimbul atau yang mengada, yang berlaku, mengerja, ialah kata mengerja akan musafir yang mubah, yang haruh, yang sah lah maknanya pada syarak. Munsyi'u, mulai, nimu, minha, daripada balali zakat, nagi zakat. Hak ni orang cimai lalu kampung kita ni, tak kita orang senila ni lah. Kita orang senila ni nak mula musafir gitu. Kebetulan hari tu dia mau ada zakat. Boleh. Sama ada orang luar masuk kampung kita, sedangkan kampung kita ada zakat, boleh juga dia. Atau kita diri ni, anak kampung dulu ni lah, nak keluar, nak mula musafir ke hari tu, kebetulan ada zakat. Boleh juga. Musafirun mujtazun bi balali zakat au musyi'u safarin mubahin minha. Walau li nuzhatin. Dia kata ghayatun li muqaddar. Ghayah yang ditakdir apa? Tak ada situ tu. Orang musafir yang lalu jalan ke negeri ada zakat, atau orang musafir yang mula musafir di negeri dia tu, dalam dia tu fayuqta, dalam tu qauluhu li nuzhatin ghayatun li muqaddarin. Apa ai fayuqta? Orang musafir lagu tu dua rupa ni boleh beri zakat dia. Kata boleh beri zakat tu walau li nuzhatin, talaki walau kana safaruhu linuzhatin, dan kalau adalah safirnya seorang tu linuzhatin, makan angin sekalipun, nak makan angin Phuket sekalipun, kita ni lagi makan angin Phuket, atau dia mau cemai tu nak makan angin di apa, di golok tu sambil singgah di kampung kita dulu, boleh juga. Walaupun musafir tu kerana nuzhah, kerana makan angin sekali, boleh. Au kana kasuban, atas pada tali nuzhatin tu, walau kana, dan jika adalah ia musafir tu, seorang musafir lah, musafirun tu, seorang musafir tu, dia musafir kasuban negeri hijau. Kita hari tu kebetulan hijau Malay, atau dia mau tu cimai negeri hijau di golak, sambil berhenti tadi rumah kita, boleh juga. Dia musafir kerana negeri hijau, atau musafir kerana nak makan angin semata-mata gitu, boleh beri zakat. Luas sikit sini. Bikhilafil musafiri, bikhilaf. Itulah sakup pada kata safar mubah tu lah. Wazalikal musafir safaran mubah tu lah. Hak kata boleh orang makan zakat tu lah. Orang musafir sebagai musafir yang mubah. Sama ada musafir dari Cimai kepada sini atau kita nak ke sini, tak ada kira. Tapi musafir siapa yang mubah. Bikhilaf ni wazalikal musafir safaran mubahan
Dan wazalika dan bermula lima iaitu al-musafir. Orang musafir sebagai safaran mubahan. Sebagai musafir yang mubah tu. Gaidun adalah ia bi khilafil musafiri li maksiatin. Di situ. Kita kata safar mubahan tu lah bagi li maksiatin. Tak serupa dengan masalah orang musafir kerana li maksiatin, kerana nak buat maksiat. Demo nu mari cuman lagi nak buat rekang di golok ni. Atau tak boleh maksiat. Atau kita ni nak musafir nak pergi semai tu. Bagi mai bagi maksiat kau tu. Tak boleh. Bi khilafil musafiri li maksiatin. Tak payah bagi khilaf dak. Faham sendiri tu. Bi khilafil musafiri li maksiatin. Mana? Fala yu'ta sah mubnis sabil. Maka tidak diberikan akan habuwe kata anak jalan tu. Yang musafir tak boleh pergi. Kalau kita musafir nak maksiat. Illa bukan semata-mata dak lah, illa intaba, malaikat jika taubatlah ia. Nya kelestis tu. Siapa kerak jalan ataupun siapa di kampung kita dah tak apa golak lagi, taubat. Atau kita ni keluar di kampung kita, apa kok tanding ke mana, taubat di situ. Tu boleh juga. Walaupun niat mau tu maksiat tapi taubat dah, boleh pergi. Kalau kita ni gini je, kalau kita ni enggak mula-mula tu niat tu nak buat maksiat. Lepas tu sarah demo kalau kena kelas timula taubat. Dua dekat kampung kita lagi. Boleh. Ada pun demo saat ni pasal pada kampung kita niat lagi buat rekan digolak. Lepas tu kelas timula di kampung kita ni boleh ketika tu. Ketika dia taubat tu kan, dua dekat kampung kita. Bi khilafil musafiri li maksiatin illa intaba. Ada apa? Tu boleh. Illa gak fayuqta lah ketika kata bi khilaf ni falayuqta. Illa malaikat fayuqta. Wal musafiri li ghairi maqsidin sahihin. Atas kata al musafir tu. Bi khilafil musafir. Seperti juga. Bi khilafil musafir bersalah orang musafir li ghairi maqsidin sahihin. Bagi ni kepada tempat kepada tidak tempat yang sahih. Musafir kepada tempat yang tak tentu itu sebenarnya. Tak serupa dengan masalah orang musafir kepada tempat yang tak tentu. Tak tahu pergi mana. Pokek kau tak tahu ke mana. Banding kalha imi seperti orang hanyut. Start motor dia cemai kat. Beri mari dere. Siapa di mana kita? Lagi mana tak tahu pergi tu. Kita pun sepatu, hantar motor pergi buat apa tanding golok pun. Tak tahu tempat nak pergi di mana. Sepatu juga mananya. Tak dibolehkan makan zakat. Apa tu? Kalah aim. Tu dah ada tu. Qauluhu wal musafiri li ghairi maqsini sahih ai bi khilafil musafiri li ghairi zalik fala yu'ta. Tak boleh. Jadi dua rupa. Orang musafir kerana maksiat dan orang musafir tak tahu tempat tuju. Dua kelakuan ni tak boleh beri zakat. Malaikat musafir kerana maksiat ni dia taubat, tak apa. Tu je. Banding kal haim seperti orang ni. Fayu wa istinah mula tu. Wa yu'ta kifayatahu wa kifayataman ma'ahu min mamunihi. Ai jami'aha. Wa yu'ta dan diberi akan dia akan ibnu sabil sah kelak itu sini. Dan diberi akan dia akan ibnu sabil. Orang musafir itulah. Diberi apa beri zakat itulah. Diberi akan dia akan ibnu sabil itulah. Diberi akan kifayatahu yang kedua. Kifayatahu akan mencukupikannya kan ibnu sabil. Wi pada dengan dia. Zakat tu kena wi pada dengan dia. Wa yu'ta dan diberi akan dia akan ibnu sabil akan kifayatahu akan mencukupikannya kan ibnu sabil. Dan wa kifayataman ada kitab kifayatah tu. Diberi akan dia akan ibnu sabil akan kifayataman akan mencukupi akan mereka mana ma'ahu wujida ma'ahu mereka yang ada serta ibnu sabil tu. Siapa man tu bayar min mamunihi daripada ahli keluarganya. Dua rupa lah. Kalau dia pergi seorang, kalau dia musafir seorang, hawi cukup kepada dia. Kalau dia pergi kelamin, hawi cukup kelamin. Itu ya. Wa yu'ta kifayatahu wa kifayataman ma'ahu min mamunihi.
ai jami'aha, sekalian kifayatahu wa kifayataman tu. Semua dia sendiri dan anak bini dia, semua. Wi gapo yu'ta tu? Nafaqatan tamyi'. Nisbah nafkah. Tengoklah kalau kita ni nafkah anak bini kita 50 kau. Kita 50 kau 100. Dan anak lagi 2 orang. 40. Kira-kira lah. 1/4 kali itu. Nafaqatan nisbah nafkah. Wa kiswatan dan nisbah pakaian. Zahaban nisbah pergi wa iya banaklet. Tengoklah 4 hari ke 8 hari ke ikut kat situ. Tengok musafir pergi. Kira semua laku tu. Kira tu. Mana banyak anu? Banyak anu tu. Ini dah lapis sikit dah. Ada kena semua tu. Dia sendiri dan anak bini dia. Ni sebuah nafkah dan pakaian dan masa pergi dan masa kelak. Agak tengoklah 4 hari tu guna apa kau. Tu cuma tu. In lam yakun lahu bi tariqihi au maqsidihi. Lam yakun malun. Situ. Kait berkata yu'ta. Diberi kepada seorang tu dan kepada serta anak bini dia semuanya ni sebuah pakaian ni bukan semua kali tu. Kait pada kata yu'ta kifayatu ila akhirih itu. Diberi tu jika tidak ada bagi Ibnu Sabil orang musafir tu tidak ada ambil sen apa, tidak ada malun, tidak ada harta. Isim yakum muakkad. Jika tidak ada bagi seorang Ibnu Sabil itulah tidak ada mal harta. Lam yakun tak ada di mana? Bi tariqihi di jalannya, di tepi jalan dia tu. Di tepi jalannya jalan Ibnu Sabil. Tak ada. Lagu mana? Ambil daripada Cimai. Bawa siapa di kampung kita ni. Lepas tu di antara kampung kita nak pergi Golok tu. Putu rumah dia tak ada. Dia tinggal dengan jalan tu tak ada orang dah. Harta tak ada. Harta dia mana dia dan harta dia tak ada dah. Situ saya tak ada. Boleh dia. In lam yakun lahu malun bitariqi au maqsidihi, atau tidak ada harta tu di tempat tujuannya, tempat dia nak pergi Golok tak ada harta sikit bok. Tanah dia pun tak ada duit pada situ. Tu boleh di tempat dia nak pergi pun tak ada duit. Lepas tu di tepi piala pun tak ada juga. Ketika tu boleh in lam yakun semua. Atau semua tu. Hak kata kena semua tu ni nafkah tu. Hak kata suku semua nafkah. Pakaian, lepas tu kira masuk kelak. Jika di tepi piala tu harta dia tak ada. Dan tempat yang nak pergi tu di Golok tu pun tak ada juga. Jadi kau tu lah kena semua 4 perkara tu. Kalau ada qauluhu in lam yakun lahu libni sabil wa haza qaidun qaidun masdar dengan muqayyadun lah. Haza muqayyadun likaunihi yu'ta kifayatahu zahaban wa iyaban. Wa kharaja bihi dan keluarlah dengan qauluhu ni. Hak kata kena semua 3-4 perkara macam tu Jika di tengah jalan tu tak ada harta dan tempat nak pergi pun tak ada harta. Kena semua. Wa kharajana keluar dengan kalau ini oleh ma iza kana lahu zalika. Oleh masalah apabila adalah bagi seorang tu zalika ada harta. Di tempat yang nak pergi dia kalau tak ada, harta dia ada situ. Sekedua. Atau di tepi piala ada. Tempat dia tu boleh tupai. Atau harta dia ada tu tinggal sikit sekedua. Kharaja masalah ma iza kana lahu zalika. Kalau dah lagu tu fa innahu innama yu'ta al-qadru allazi yusiluhu ila al-mawdi'. Kalau lagu tu kena diberi akan qadar yang boleh buat siapa ia seorang akan qadar tu siapa ila al-mawdi' kepada tempat allazi fihi yang ada pada tempat tu ada maluhu qadar tu duit dia ada di mana? Di Sungai Padi. Dia mari di kampung kita beri zakat dia sekadar dia tambah kereta pergi sampai Sungai dia pekok tak tu. Kadang tu yu'tal qadru allazi yusiluhu ila al-mawdi' allazi fihi malun. Mana minat tariqi jalan-jalan au maksud tengoklah kalau golok golok 2-3 biji tu.
Bukan semua dak lah. Bukan semua siapa kau nak bekah dia, pakai dia dak lah. Habis kau datang ambil kereta tu ya. Untuk nak siapa di tempat hotel dia tu. Tu ya. Ish. Bawa tu support tu. Faraun tu. Habis itu wa yusaddaqu fi da'was safari. Dan dibenar, dipercaya dipercaya, diakui dan dibenar, dipercaya akan Ibnu Sabil. Orang musafir tu dipercaya. Boleh kita percaya dia. Fi da'was safari, pada dakwah mengaku diri kata dia musafir. Aku ni orang musafir ni. Dia mari cium main tahulah. Dia tu aku ni orang musafir ni. Kau ni nak tahu tiu ni. Atau dia di kampung kita ni, aku lagi musafir esok. Tu. Kalau dia lagu tu kata esok lagi musafir, atau dia ni orang musafir cium main lagi. Wa yusaddaqu, boleh percaya dia. Percaya. Apabila percaya, boleh wilah. Wa kaza fi da'wal ghazwi. Wa kaza harkat tu lah. Wa kaza tu kaza ini apa dakwah safari cepat tu. Wa kaza ni kama yusaddaqu fi dakwah tu lah. Wa kaza ni kama yusaddaqu fi dakwah safari. Supaya ni enggak. Supaya dengan masalah dibenar, dipercaya pada dakwah mengaku diri kata dia tu musafir. Supaya tu juga fi da'wal ghazwi. Tadi nak yusaddaqu fi da'wal ghazwi. Dibenar, dipercaya akan Ibnu Sabil pada dakwah mengaku diri kata dia ni orang perang. Orang jihad lah sebenarnya. Da'wal ghazwi, mengaku diri kata dia ni perang. Aku ni jihad weh. Kawan ni jihad. Kawan ni perang. Ada. Dua masalah ni. Orang mengaku kata dia musafir, orang mengaku kata dia ni jihad. Boleh kita percaya dia yusaddaqu bila yaminin. Dua masalah. Boleh kita percaya dia bila yaminin, dengan tidak kena dia sumpah. Kata hamun sumpah lu, tak nak gitulah. Tak ada kena suruh dia sumpah. Boleh kita percaya selalu dah. Tu dia. Bila yamin ini. Tapi janganlah apa itu. Ya ada dari sifat-sifat sarwa tiga tu. Dia ingat. Ada dari musafir mati tu ada lah. Sekadar dia kata dia musafir, dia ni pergi, boleh kita percaya dah. Dengan tak ada kena dia suruh-suruh. Wa yustaraddu. Bila mah'ura. Wa yustaraddu minhu ma akhazahu illam yakhruj. Wa yustaraddu minhu, kembali. Menuntut balik. Minta balik tak tu. Wa yustaraddu minhu, dan diminta balik. Ambil kelek tak tu, dan diminta balik, ambil kelek. Minhu, daripadanya Ibnu Sabil. Orang musafir tu. Atau orang perih ni tu. Boleh kita ambil kelek. Akan barang zakat kita dia ni lah. Akan barang zakat yang akhazahu, yang telah ambil ia Ibnu Sabil. Akan tu zakat tu. Ambil apa? Dia kata dia esok ni dia lagi musafir. Atau dia motor macam mana kata dia ni lagi galak, kita dia duit 200. Boleh kita ambil daripada Ibnu Sabil akan zakat 200 kita dia ni tu. Bila illam yakhruj, jika tidak keluarlah ia Ibnu Sabil. Tak ada gimana boleh boleh ambil 200. Atau dia motor boleh 200 dia pada kelih mula lagi kena ambil mula. Boleh kita minta gelek daripadanya akan barang zakat yang telah ambil ia kanyo illam yakhruj. Lama mana tu? Qauluhu wa yustaraddu minhu mimman zukira. Siapa mimman zukira? Dia min mudda'i safari wa mudda'il ghazwi. Daripada orang dakwah kata dia ni musafir, atau orang yang dakwah kata dia ni orang perih. Tu ya. Atau boleh kita mengklik. Jika tidak keluarlah ia, tak jadi musafir, atau tak jadi sambung ke sampai kolak, boleh tambah. Yang mana? In lam yakru ai, qauluhu in lam yakru ai man zukira ni lah. Lagu mana? Bi an madat. Bi an madat salah satu ayyamin takrib. 3 hari dah duduk dia lagi, tak gimana lagi boleh ambil. Itu
dia. Limit lagi. Limit lagi. Walam yatarassad. Kita tengok arti Walam yatarassad lil khuruji. Tengok arti itu. Terus ini. Walam yatarassad lil khuruj. Walan tazara. Wala intazara rufqatan. Tengok dia ajak di situ. Dan bukan kerana nak tunggu rufqah, tak tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, bukan tunggu sayang lagi nak lagi, bukan tak. Semata-mata tunggu gitu ah. Bukan kata tunggu rumungan lagi tak. Tu. Kita tunggu Pesan supaya pakak Kita pakak lagi galak. Lepas tu tunggu saya tu duduk di Kaabah kena lagi sama dengan kita kali tu. Tu. Bukan gitu tak. Bukan duduk tunggu saya lagi nak mari sekali dengan kita tu. Bukan gitu tak. Bukan baik tu. Bukan kerana lama masuk lagi tu ya. Bukan kerana duduk tunggu rumungnya lagi, bukan tak. Kalau lambat tu kerana tu tak apa. Wala intazara rufqatan, tunggu nanti ia itai ia rokoi ia akan rufqatan rumah. Dan wala tu baca anu tu. Arti tak ingat tu. Itu seakan-akan mana rufqatan juga rumungnya karawan tu lah. Kama fi tufah wa nihayah. Wa in diberikan dia wa in utiya tu sini wa in utiya man zukira. Katakanlah dan jika diberi akan mereka tersebut. Kita dah ni. Kita dia tu. Kemudian wa kharaja. Itu ngoti musafir ngoti. Serta je thumma raja'a klik semula. Dia sampai kau ngeburuk tu mau klik mula. Pala ke mana tu? Duit ruang takut tu. Kita widah dia ruang takut. Untuk yang nak musafir sampai galak. Tiba-tiba kita sampai ke alih klik semula kapung. Usturidda fadilu benis sabili mutlaqan. Nascaya diminta balik akan yang lebih daripada Ibnu Sabil mutlaqan. Tengoklah. Menggunakan ni habis pokok 50 kok. Tu 15 muntaklik. Nascaya diminta balik akan yang lebih lagi daripada Ibnu Sabil itu mutlaqan. Nama juga weh. Tu ya. Betul panjang lagi tu sikit. Wala yu'ta ahadun biwasfain, dan tidak diberi akan seseorang pun daripada asna al-lapai itulah. Dan tidak diberi akan seseorang daripada asna al-lapai tu. Mana? Biwasfain ni. Tu dia. Tidak beri itu dengan dua sifat. Seorang ni dia ni pakai lagi, miskin lagi. Ada pakai miskin lagi. Dia pakai miskin tak. Dia miskin pakai tak. Pakai lagi kau hotel lagi hang tu. Seorang ni dia ni pakai lagi pula dekat hotel. Dua sifat dia. Tiba-tiba dia nak makan zakat di atas dua sifat tu, tak boleh. Tidak diberikan akan seseorang dengan dua sifat. Ini masalah satu zakat. Dia nak makan di atas dua sifat. Dia morning ada zakat nego. Tiba-tiba dia nak makan. Pakai lagi dia. Mengerti? Lagi dekat hotel tak boleh. Dia nak pakai di atas mana nasa. Pakai ke hotel ke ikut sah. Di atas zakat satu, mesti kena pakai di atas satu sifat. Kalau zakat dua boleh. Dia nak pakai so dekat hotel so boleh. Wala yu'ta ahadun biwasfai. Tu dah leda tu. Qauluhu wala yu'ta ahadun biwasfai ai ijtama'a fi wastahaqqa bihi ma zakat. Misal kafakrin wa gharmin tu. Atau awazwin. Murad wal muradu la yu'ta bihima biwasfai tu min zakatin wahidah. Soal sini. Tidak diberi akan dia dengan kedua-dua sifat tu daripada zakat satu. Zakat so je. Nawi dia tak ada dua sifat boleh. Amma min zakat, tai ada dua zakat. Demo ni ada zakat nego. Dua orang. Seorang atau dua orang atau demo zakat nego. Demo ni zakat lemu. Adapun dua zakat fajajuzu ay ya'khuza min wahidin bi sifatin.
maka haruslah oleh bawa ambillah ia daripada yang satu tu dengan satu sifat. Itu hak nego ni ambil habue dekat hotel. Itu hak demo ni nego hak ni kita ambil habue pakai. Boleh. Wa minal ukhra bi sifatin ukhra gitulah. Naam, tetapi qauluhu na'am in akhadha ila haza taqyidun lima qabla ay mahallum tina ila akhzi bihma. Sungguh berkata la yu'ta situ. Sungguh berkata la yu'ta ahadun bi wasfai. Na'am, tetapi in akhadha faqirun bil gharmi jika ambillah oleh orang pakai satu sifat. Jika ambillah oleh seorang pakai, ya ambil bil gharmi, ya ambil dengan apa ni apa? Dengan jalan dekat hotel. Di atas diri dia dua sifat. Dia ni orang pakai lagi pula dekat hotel lagi. Tiba-tiba dia ni orang pakai ni tu lah. Dia pergi ambil zakat tu di atas jalan, di atas sifat dekat hotel. Dia orang pakai. Dia pergi makan zakat di atas jalan dekat hotel. 2,000 masa tu. Lalu fa'atahu gharimahu. Tak kalau akhazah dia ambil zakat di atas jalan dia kat hotel, fa'ata maka kita cek tu fa'ata maka dia bertipu dia sebenarnya gharimahu tu bayar. Gharimahu tu hotel. Fa'ata maka bayarlah ia pakai. Akan ma akhazah tu lah zakat tu. Bayar akan gharimahu akan tu hotelnya. Kalau dia tu orang pakai, tapi dua sifat lah ya, pakai pun ada, dekat hotel pun ada. Lepas tu dia pergi makan zakat di atas jalan sifat dekat hotel. Lalu dia ambil zakat dia boleh tu dia pergi bayar hotel kepada seorang tu hotel tu. Tiya bil fakri. Ketika tu nascaya diberi akan dia jawab lagi ini. Diberi akan dia akan pakai tu bil fakri dengan sebab pakai. Bukan dengan sebab kau tidak. Itu ya. Dia orang pakai dia ambil di atas jalan sifat dekat hotel. Lalu dia bayar. Dia tanya ketika dia pergi zakat kepada seorang tu bukan di atas jalan dekat hotel sebenarnya. Di atas jalan pakai dia. Jatuh kat tu. Bukan jatuh di atas sifat dekat hotel tu tak. Ketika orang pakai tu. Ginanya li'annahu kerana bahawasanya fakir tu itu al-ana sekarang ni muhtajun berhajat lah ia. Li'annahu kerana bahawasanya fakir tu al-ana sekarang lalu ni dia lalu ni lah muhtajun berhajat. Dia sebenarnya dia tu orang pakai itu ya. Kerana bahawasanya pakai tu sebenarnya susah orang pakai je, bukan lagi dekat hotel. Walaupun dia tu ada sifat dekat hotel. Tanbihun, ini suatu jagaan. Lau farraqal maliku az-zakata saqata sahmul amili. Kalau faraq membahagi tadi. Jadi kalau membahagi tafriq dan kalau membahagilah oleh malik tuan harta, malikul mal. Dan kalau membahagilah oleh tuan harta sendiri, kita ada padi, kita bagi sendiri. Kata. Jadi kalau membahagilah oleh tuan harta sendiri, bagi az-zakata akan zakat. Kita bagi so. Saqata sahmul amili, gugurlah, tak ada lah. Habuai bagi amil ada lah. Bagi kerja ada lah. Amil ada lah. Kalau harta kita bagi sendiri, tak ada lah habuai amil kerja ada lah. Summa kemudian qauluhu lau farraqa. Ini masalah amil. Dia melatih adik amil aja. Qauluhu farraqal mal ila kharaja bihi al-imam. Tak supaya masalah imam. Harta kita, beras kita tapi imam, raja, imam tu mari bagi. Fa innahu kalau imam tu mari bagi diri, fa innahu iza farraqa apabila farraqa membahagilah ia imam akan zakat tu lah. Pada kita, tu imam mari bagi wi. Lam yaskut sahmul amil. Kena dah habu amil tu. Ada berapa tahun ni biar no? Amil tu, amil untuk zakat.
Kamu kata zakat dah. Kata zakat. Ini tu. Farraqa lam yaskut sahmul amil. Kena ada habul amil. Ada apa kita beri diri zakat. Suka diri, okey. Kata-kata tu. Tercabut harga rekod. Ada. Kalau imam tu bagi zakat kita, betul bagi zakat kita fa innahu iza farraqa imam lam yaskut. Tu mesti kena ada lah buah. Mungko tak imam dia mai bagi, lepas tu dia ada kaki tangan dia. Tu lah. Ada pun kita ni bah kita sendiri dah. Tak boleh diri dah. Tak ada lah buat amal tu. Mungko kita sendiri. Naam inju ila lil imami ujratun fil balin sakata. Dah. Malaikat tak imam tu ada gaji syukur dah. Nak wikut amal dia. Hak tu sakata, tak nak wikut. Walhasil gini ya, hasil annahu wa wasanya in farraqal imam, jika imam tu bahagi zakat kita, tolong bahagi zakat kita, wajib alaihi, wajib atas imam tu takmimul asnaf, kena berkata zakat. Wa in farraqal maliku, dan jika membahagi tak boleh malik, kita sendiri berah, kita kata kita boleh diri, kita sedekah diri, au naibu, atau ganti daripada malik. Okey, kita tu lah. Wajib alih, wajib atasnya, atas malik atau naibih itu, wajib oleh takmimu sab'ati asnaf, boleh meratakan 7 bahagian. Nah, 7 bahagian. Amil tak ada. Wa mahallu wujubi ta'min, tepat kata wajib nak rata semua tu fi syiqqaini, pada dua pihak. In wajadu, jika ada. Wa illa faman wujida minhum. Gapo hatta law lam yujad illa faqir wahid surifat kullu halahu, dia seorang. Wal ma'dum la sahmalahu. Sini ayat tu. Dia lagi qala fi nihayah qala ibnu salah wal mawjudul ana pak ya. Sekarang lalu ni mustahaqi hak lapar tu ya. Ada pak je. Siapa tu? Fakirun wa miskinun wa gharimun wa bun sabil, pak tu. Fakir, miskin, orang dekat hotel dak nak jalan tu ya. Adapun amin tak ada dah ini. Maka pak lah. Amin. Sabilillah. Tu jaga dah lah ni. Tak dah. Tu ya. Summa kemudian inin hasara al mustahiqu, jika tersimpan tersakak oleh para mustahiqu, mustahak makan zakat, boleh bila je itu. Jika boleh bila lah orang mustahiqu pada kita ni, boleh bila 10 orang je misal kata orang mustahak makan zakat tu boleh bila 10 orang. Kalau 10 orang boleh bila in hasara boleh bila orang mustahak makan zakat, lagi rak wa waffa bihim bihimul malu, lagi pula dan mencukupilah dengan mereka itu mustahikun tu oleh al-mal, oleh harta, cukup pun boleh. Kita ada 2000 kok, orang boleh makan zakat di kapal kita ni 10 orang boleh bila 2000 kok yang dibuang bagi pun misal tak buang lazima ta'mimuhum, lazimlah oleh merataikan mereka itu mustahikun. Nabi semua dua tu. Kalau boleh bila, kalau orang makan zakat tu boleh bila, wajib meratai. Lagi pak harta tu buang cukup boleh. Wa illa, dan jika tidak, dah ada wa illam yanhasiru, dan jika tidak terhasat, tak boleh nak bila, tak tahu berapa ramah atau tak hut zakat, tak tahu apa orang, lam yajid nascaya tak wajib la ia takmin, tak wajib takmin. Wis setengah-setengah pun tak apa dah. Orang boleh ke zakat tak tahu apa orang. Wis kau dah boleh 10 orang ke 15 orang ikutlah. Kalau tak boleh bila, lam yajid nascaya tak wajib la ia takmimuhum. Lagi pula walam yundab, tak wajib meratai, lagi pula tak sunat. Ia takmim, tak sunat. Kalau itu bisa orang buat apa dah? Bisa orang buat apa dah? Tak wajib wisumu, lagi pula tak sunat wisumu. Tak wajib wisumu, tak sunat wisumu. Bisa orang buat apa dah? Lakin tetapi makai warwa tu, sungguh perkata tak wajib merata dan tak sunat pula dah. Tetapi yalzamuhu i'ta'u salasatin min kulli sinfin. Tu sunat.
Tetapi lazim ni. Lazim ni pakai nama wajib. Lazim lah, wajib lah. Akannya ni atas orang. Lakin yalzamu lakin yajibu alai. Lakin tetapi wajib lah atas orang tu. Orang berzakat tu lah. Wajib i'ta'u salasatin memberikan akan tiga orang. Di sini memberikan akan tiga orang daripada tiap-tiap bagai. Pakai 3 orang, miskin 3 orang, gharim 3 orang, patut Ibn Sabil 3 orang kalau dah. Ha tu. Wajib kena beri tiap-tiap bagai tu 3 orang. Tiap-tiap bagai tu 3 orang. Tiap-tiap bagai 3 orang. Wa illam yakunu bil baladi waqtal wujub. Oh ya tu. Oh ya tu dah. Ghayatun liluzumi eta. Kata lazim kena beri tiap-tiap bagai 3 orang tu. Wa illam yakunu, dan jika tidak adalah mereka itu salasah. 3 orang tu tidak ada bil baladi di negeri tu. Dalam makrifah di negeri itu tidak ada waqtal wujub, ketika wajib beri tu. Hari ni wajib dah beri, tiba-tiba dia tu tak ada. Lazim kena beri juga walaupun tidak ada mereka itu di negeri itu pada waktu wajib itu. Kena beri kau lain dicari tengok kau baharu mana apa. Kena beri walaupun tidak ada 3 bagai itu di negeri itu, negeri kita tu lah, pada waktu wajib. Wujub zakat tu lah. Macam ni. Jari nak berlaku mana. Wa minal mutawattini. Kau ada tu. Aula. Wa aula, dan lebih utamanya ialah minal mutawattini. Wiritun lah. Belum daripada nak wikau orang lain. Cari anak-anak. Cari orang mustawatin tu dulu. Mutawattini. Mutawattini ay minal mustahikin tu lah. Cari orang tanah air mustahikin mustahak makan zakat tu lah. Kita beri kat orang tu dulu tu lah aula. Wa aula, dan bermula aulanya ialah minal mutawattini. Diberikan zakat tu lah maknanya. Minal mutawattini daripada orang mustautin. Mustautin. Walau a'ta isnaini min kulli sinfin, dan kalau beri ia seorang zakat tu maklum. Beri ia seorang akan isnaini, akan 2 orang. 2 orang daripada tiap-tiap bagai. Fakir 2 orang, miskin 2 orang. Dan lain-lainnya. Dia kalau beri ia akan 2 orang daripada tiap-tiap bagai. Wasalisu tu maujudun. Wawulha tu. Walhal waqad wasalisu, padahal orang yang ketiga tu ada lagi. Maujudun, yang ada ketika tu. Dia wi kepada orang fakir 2 orang. Sedekah orang fakir dan sakit laki. Dia wi kepada orang miskin 2 orang ya. Sedekah orang miskin dan sakit laki. Walhal orang yang ketiga daripada orang miskin kau pakai kau dah. Maujudun, yang ada ketika tu ada juga. Kalau lagu tu lazimahu aqallu mutamawwilin ghurman lahu min malihi. Jawab. Nascaya lazim akannya wajiblah, wajib alaih. Wajiblah atasnya, atas orang tu. Seorang zakatnya lah. Wajib kena aqallu oleh sekurang-kurang mutamawwilin. Oleh sekurang-kurang mutamawwilin. Gurman wajib atasnya atas orang tu oleh aqallu mutamawwilin, oleh sekurang-kurang benda yang ada harga. Oleh apa? Oleh berilah. Oleh berikan benda, sekurang-kurang benda yang ada harga. Benda yang ada harga nilai lah, ikut apa-apa. Ketika tu wajib oleh beri, kita tu wajib oleh beri akan sekurang-kurang benda yang ada harga. Wi apa? Lazimah apa tu? Lazimah tu wajib wi tu. Ghurman, kerana. Sini ibarat sikit sini. Kerana boleh wahab tak apa tu dah lewat dah.
Tamyiz pada apa tu? Nisbah bayar. Nisbah bayar lahu baginyo bagi asalis. Baginya bagi asalis. Bayar min malihi daripada hartanya, harta seorang. Jadi kena wi suku lah dia tu. Wi apa tu? Nak wi cari duit suku pun tak apa, atau cari barang yang ada harga tu. Wi kepada orang yang ketiga. Tu dia. Enggak tu. Dia bayar dia nak sakak. Cuma pak kita ni bila mudah-mudah ya. Bila dak mudah-mudah gitu ah pakai ni mana ni. Mana miskin gitu ya. Pakai semua miskin ni dia payah juga. Dia tempat kita tak apa anu. Nak buat peksa. Nak masuk dalam takrif dia tu ah. Dia payah juga pakai miskin apa. Muka kalau mak susah. Anak dah je wajib nafkah anak. Anak dia mak susah, anak tu anak kaya tu lah. Wajib nafkah mak pak. Ada orang jeput semua. Semua cik semua. Nak tahu lah anak makmum dia tu. Ya, itu pun nak ngaji juga. Ayah sedih. Cuma kira orang datang ni mana susah sikit ni. Kira kata mungkin masuk dia pakai miskin tak kira tak doa sikit gitu. Rasa payah sikit nak pakai miskin. Ayah juga. Lain pada kat hotel kata ni jelas. Kat hotel. Dah bisa ber. Rasa sudah. Mudah. Bisa. Bermudah-mudah gitu lah ada hidup. Tak pedah lah dari situ tu. Nanti kalau ada yang ketiga lagi kena cari barang-barang yang ada harga widya. Walau faqada baru salah sati. Dan jikalau luput tak ada oleh setengah-setengah daripada 3 orang. Oleh setengah-setengah daripada 3 orang. Hak naknya pakai 3 orang gitulah. Miskin 3 orang gitulah. Tapi tak ada cukup 3 orang. Ada 2 orang misal itu. Dia kalau luputlah oleh setengah daripada 3 orang. Ada 2 orang kita itu. Luput oleh setengah daripada 3 orang. Apa? Ada 2 orang, ada 1 orang kata gila. Kalau ada 1 orang, ada 2 orang, luput 1 orang nanya. Rudda hissatahu ala baki sinfihi. Ini tajahu. Nascaya dipulang, dikembalikan. Rudda macam rudda macam hissatuhu halu. Patut ni. Kalau cara rudda sok ke. Nascaya dikembalikan akan hissatuhu akan habuwenyo habu bagi ba'di tu dikembali ala baki di yang tinggal lagi sinfihi daripada bagainya bagi ba'di tu. Jika luput ulah setengah daripada 3 orang, yang ni ada 2 orang. Patut lagi tu rudda dipulangkan dikembalikan akan habuwenyo habu ba'du tu. Orang yang ketiga tu lah habuai tu ada gitu tokoh. Ada 3 tokoh. Dia morning 1, dia morning 1. Pasal lagi tak ada 1 tokoh lagi. 1 tokoh tu rudda dipulangkan habuainya habuai 1 tokoh tu. Hak tu ada ni. Ala baki sini dia tanya tinggal lagi dari persepi. Bagi tengok 50. Lebih ke 100, dia morning 50, dia morning 50. Ini tak jauh. Jika berhajatlah ia baki tu akan hisap tahu kalau nak lagi. Dah. Duit zakat ada 3 tokok. Orang nak 3 orang bolehnya tapi tak ada 2 orang je. Wisata 1. Kalau lebih sikit 1 ni wi mula 50. Dibagikan akan habuai yang orang yang ketiga tu sebenarnya. Rudda hisatuhu ala baki sifi dibahagikan akan habuai orang yang ketiga tu kepada orang hadda tu. Bagilah 50. Wa illa gitu. Wa illa dan jika tidak harkat tu illa illam yahtad tu lah. Dan jika tidak berhajat, hatan berhajat bagi lagi. Dan jika tidak berhajat fa'ala baqil asnaf. Maka farudda hissatuhu ala baqil asnaf. Ala baqi asnaf.
Maka dikembalikan akan habuenyo satu koin itu giwi kepada ala baqil asnaf, di atas yang tinggal lagi daripada segala asnaf. Tengoklah, pakai miskin ada dah. Wi giwi kepada apa? Warim kira gimana Ibnu Safiq itu lah. Wa yalzamu taswiyatu baina asnaf, dan lazim wajib menyamo, mempersamakan baina asnaf, di antara asnaf. Sama yang banyak. Wa in kanat hajatu ba'dihim tu asadda, sekalipun wayah tu mesti lazim wajib kena sama banyak. Kalau wi pakai 200, miskin pun 200. Itu wajib mempersamakan di antara asnaf. Ghayah kata yalzamu tu wa in kanat hajatu ba'dihim, jika adalah hajat perlu oleh setengah-setengah mereka tu asnaf tu perlu ke hajat orang ramai-ramai tu walaupun asyadda lebih bersangat teh sekalipun. Terkadang orang pakai bersangat teh hajat pada orang miskin lagi. Terkadang orang goreng tak berhajat mana, orang miskin tu kuat lagi. Walaupun gitu bisa sama. La taswiyatu baina ahadis sinfin, tidak la yalzamu la talzamu lah. Kalau kata itulah la talzamu taswiyatu, tak wajib oleh mempersamakan di antara ahadis sinfi, perseorangan kita iaitu hadis mutawatir, ada perseorangan seorang. Tidak wajib mempersamakan di antara perseorangan satu bagai. Tak wajib. Tidak wajib mempersamakan di antara perseorangan bagi satu bagai itu. Wajib mempersamakan di antara asnaf. Agaknya misalnya, kalau harta kita misalnya harta zakat, semua harta zakat hitung hari itu ada hari itu 10,000 misalnya. Hitung harta zakat semua tu ada 10,000. Asnaf tu orang yang boleh makan tu ada 8. Kita halu. Ambil harta zakat semua, kita mari hal dengan 8. Itu dulu. Hipung harta zakat semua mari duk tupuk, lepas tu mari hang 8. Bagi 8 tupuk nanya 8 tupuk suara balik kepada mana. Lepas tu pakai berapa orang, miskin berapa orang, goreng berapa orang. Nak we kepada pakai miskin tu. Nak we pakai tek miskin, goreng semua tu dapat harga tu. Tak wajib we semua. Tak wajib we sama masalah bagai tu. Adapun harta tupuk mula, we sama dulu. Itu. Hipun harta zakat semua tupuk 4 tupuk. Itu 8 tupuk. So wali kau panuju 8. Lepas tu pakai nak pakuk, miskin pakuk tak wajib we sama. Nak pakai tu 2,000, miskin tu 4,000. Di segi we tiap-tiap bagai tu tak we sama. Tapi mula-mula harta tu bagi we sama dulu. Tupuk-tupuk. Ya lazamu taswiyah bin asnaf, patu la taswiyah tu itu. Tiap-tiap orang tu kena boleh sama lah. Tiap-tiap bahagia tu. Tiap-tiap bahagia 8 tu kena beri sama lah dulu. Lepas tu satu bahagia tu pakai miskin tak sama pun tak apa. Nak gerak tu. Tu nak beri tu. Muka orang tu Orang tu. Misal kata 1,000. 800-nya 800. 100 semua. 100. Habuwe pakai miskin pakai 1. Miskin 1. Lepas tu pakai pun orang. Pakai tu 4 orang. Nak wi 200 pun tak apa. Miskin 4 orang. 4 orang nak wi 2 orang pun tak apa. 400 semua. Tiap-tiap bagai tu nak wi tak serupa pun tak apa. Tapi mula-mula tu kena wi serupa. 800 bagi 100. Pakai 100. Tu habuwe. Habuwe fok pakai tu 100. Habuwe fok miskin tu 100. Lepas tu pakai berapa orang? 5 orang. Itu 5 orang tu nak wi
20 tak apa. Miskin apa orang? 4 orang. 4 orang nak wei apa kau? Ikutlah wei. Ngui lebih pada pakai pun tak apa. Tak wajib sama di segitu, wajib sama di segitu. Waqtara jama'atun min a'immatina jawazu sarfil fitrati ila salati masakin. Allah.